Dekat sini kita ada jual menu murih sepanjang bulan puasa. Ni kita panggil colik Yang ni menu dia Kelantan Menu Kelantan. Orang Tapi Kelantan kita makan, bawa datang KL. Jadi dia tak Oh. payah jauh-jauh nak pergi Kelantan. Cucu udang. Okey, cucu udang boleh lah, cucu udang. Okay, boleh juga Kita punya sotong pun besar-besar. Besar-besar juga boleh. okey. Baik. Dia akan potong-potong lah. Ya, aku potong kecil-kecil. Sayur ni pun boleh request kalau nak extra. Tak ada charge. Keropok ni lagi crunchy kalau kita makan. Faham. Sos Thai kita, sos colik. Macam mana rasa dia? Rasa dia masam-masam manis. Dia kurang pedas. Inilah sos nampak menarik. Kuah ni pun kalau tak cukup boleh minta extra. Tak ada charges. Okay, colik kita dah ready. Portion macam ni biasanya dalam 30 ke 40 ringgit. Kita ada kerang rebus. Cuma boleh pilih nak portion yang RM15 ke RM30. RM5 je lah. RM15. Okey, baik. RM15 ni boleh makan 2 ke 3 orang. Ni sos Thai dia cair sikit. Dia tak sama macam kuah colik tu. Oh, ni sos Thai. Makan dengan kerang rebus. Tuang yang atas juga. Supaya nak bagi lagi Kerang rebus macam ni portion dia RM15. Kita ada pulut ayam. Pulut ayam pun ada ke? Nak try tak? Boleh lah. Okey. Ni kita bagi ayam lebih kurang 1,5 portion. Oh, boleh kan? Sos Thai yang kita buat sendiri juga. Setelah kita tambah sikit sos pekat ni nak bagi lagi padu. Lagi pedas lah. Ayam kita dah ready. Harga dia RM17.90. Dah kenyang, mestilah kena ada air. So ni kita buat cabang. Dessert daripada Thailand. Biji selasih. Ni biji selasih. Selasih kita memang kita bagi portion banyak. Tengok tu. Oh. Melimpah. Cincau daripada Thailand. Dia kenyal-kenyal macam tu. So, cincau daripada Thailand ni memang besar-besar kan? Ya, lain. Dia lain dengan cincau kita. Cincau Malaysia ni dia lembut. Oh, air susu kan? Ni air cabaang dah siap. Harga dia RM9.90. So sepanjang bulan puasa kalau korang teringin nak makan menu murih, korang datang je Walk and Roll Thai Cuisine, Taman Niwana Ampang. 4 petang sehingga 1 pagi.